Wah, jamu raya itu jamu raya weh. Memang jamu raya pun. This time I want you like it's magnetic. Assalamualaikum. Hi. So Emily is back. So welcome to my YouTube channel. Okay, so sekian lama saya tak buat konten YouTube. Dah berhabuk dah YouTube saya. So hari ni kita nak comeback balik. So hari ni hari Jumaat. So hari ni saya nak buat jamuan raya. So untuk dorang resepi yang saya buat dekat konten ni, Cik Chicken Roll sudah ada dekat konten saya yang ni. Lepas tu Popi Bergedil ada dekat konten ni. So rendang ayam pun ada dekat ni. Saya tak sempat record ni daging masak hitam. Saya tak sempat sebab saya terlalu rushing ni, sebab semua benda kena buat sendiri. So let's go enjoy the content. So maaf kalau ada kurang. So let's go. Okay guys, so kita dah dekat office. So sekarang ni kita nak susun makanan. So kita ada nasi. Cerita apa? Nasi apa ni? Nasi ikan panas. Tok. Biryani. Salok. Nasi lah. Nasi ipik. Ya. Lepas tu kita ada rendang. Kita ada chicken roll saya. Kita ada sos dia. Ni sos chicken roll. Ni sos tahu bergedil. Popi bergedil. So kita ada daging masak hitam. Tahu bergedil kita dah sejuk, dah jadi lembek, tak best. Kita ada Custard. puding caramel. Wow, macam nak meniaga pula. Kita nak bacuh air dulu. Gelap bang. Tak tahu. Puding caramel kita kena letak atas air. Sini tak sejuk. Nanti orang nak makan baru kita terbalikkan je. Oh, hantrai. Apa kena rasa sebelum orang lain makan? Sekejap saya sikit. Rasa dia sama macam itu atau tak? Sama. Okey, alhamdulillah. So dia orang request nak makan tengah hari. Ada yang request nak makan tengah hari. Tengah hari dah. Dia orang nak makan sagi sebab ada yang dah makan sebab saya tak bagi tahu. Ada yang setengah saya dah bagi tahu. So kita kembali kepada sagi untuk orang nak makan. So, let's go. Wah, sukanya ni. Jamuan raya. Wim ni. Lama tak makan. Lama tak makan masakan yang ni. Nasi apa ni? Apa tu? Nasi minyak makan. Oh, bab. Dia terabut lele. Lalu-lalu saya angkat. Ya, nak beg. Dia makan. Dia meja terlalu. Oh, ada menu makan. Makan siap. Wadai. Salam-salam lebaran. Saling berkunjung. Weh, nak apa ni? Eratkan. Wih, ayam paprik weh. Rendang. Oh, rendang. Makan ni. Ada rendang ni, rendang ni. Tahu belum? Oh, di mana ada makan. Ni open house ni. Mama beratur. Ayo beratur lah, bengong. Aku tak tengok makan negara pun ada. Ni kalau soyok ni. Kau pergi cepat Amir. Baik, tak lain. Oh, soyok roh. Soyok roh. Ya, aku buka. Mana? Oi. Macam nak potong ni macam ni ke? Sayang, macam tu lah. Mama tengok dia tinggal. Ikat luar pernah masuk. Alamak, brother dah marah. Ambil lah dia, ambil. Ni sos
Tika, tepi lah sikit Tika. Garang je siapa ingin Tika hari ni. Balik dong, man. Biar. Gini, ni betul kan? Satu. Tengok meh aku tu. Dia. Bengong, mam. Ni panggil Vietnam dulu tu Bukan? Bukan. Oh. Salam-salam lebaran. Ya, memang buat gaya lagi. Salam-salam berkunjungan. Jaga misal negara. Bak dah makan nasi tadi. Aku nak ambil Makan benda-benda macam ni. Kena nak ambil rendang weh, jadi weh. Tangan. Ikan air Tika. Tak ke yang? Wih, yang tak yang. Aku selalunya malas nak makan tangan. Tapi disebabkan yang dia masak sedap, aku rajin nak makan tangan. Dah. Woi, dah macam hari raya. Macam hari raya. Tak boleh makan. Siapa open house ni? Makanlah. Makanlah. Makanan. Naira. Mungkin Oh ya. Ya dah. ni Harry nak ni cedok untuk dia sebab dia first time. Tak payah. Boleh lah kau ambil sendiri. Dia mesti betul. meriahnya. Nasi kau. Apa? Rah. Dia lah comel di baik tu tu buat sekali pandai dah. Okey. Bagus dia. Boleh buka mana bukit. Wow, pedas. Apa? Dia bomba. Dia sedap gila ni. Thank you doh. Terima kasih. Dia sini. Review dulu baru lah. Jadi kan besar. Rekod lah hari. Ya, bos tak. Sini makan. Apa tu? Mari buang. Nak makan? Sorry. Kau nak buang aku ya? Di sini. Okay ni. Sorry. Mau beli murahkan rezeki. Apa daging ni? Dia weh. Suara papan, tarik papan, bawa channel dari depan. Ah, mantap. Ada tu nak. Tengah rekod ke tu? Aku yang ada ni. Emira ada satu lagi pun. Ambil lagi banyak-banyak. Saya benar. Emira lah nama dia. Emira ke? Ni apa? Ini pernah dengar dia. Ya, apa? Mungkin. Ika. Bukan dua tangan kan makan. Sorry. Tak apa, Uis. Informasi apa, Irfan? Irfan kena ambil ni, Irfan. Ini apa dia? Ni mengamuk, Fan. Apa tu? Ni Dia ayam roll. Kau satu menu. Ni sopir. Ni, kita menang dengan sedapat masakanmu. Oh, Harry, komen cepat. Dia weh. Aku dah bagi dia keluar tadi. Sedap guys. Kamu patut coba. Ni patut buka restoran guys. Ivan, tapi dia ada sos tak Ivan? Tak ada sos dia. Kalau nak. Serius lah ni dia masak. Macam mamak sudah. Mama sudah dia kata. Sebab Mai kena rasa si chicken roll tu. Boleh dulu. Pedas? Tak sangat. Aku mau roll chicken roll tu. Thank you Amni. Sama. Thank you, Emira. Thank you, Abdul. Thank you Abdul. Aku ada ayam. Ni jamu raya ni. Tu. So dia Emi lambat masuk shoot konten. Pak itu tadi syukur dengan Adam. Sorry, aku boleh masuk. Adam. Tak raya. Terima kasih Amni. Bismillahirrahmanirrahim. Chicken roll. Tadi kan guys, Pak order lah sebab Pak itu pijat dulu dengan ni. Orang ni. Kau ini macam apa saja? Makan di mana ya? Sini.
Jumat ni. Apa? Kau. Pengen ada orang. Sampai Awak. Terlalu putih. jangan mau makan. Dia salah nak ambil makanan. Kalau gelah. Baiklah, mak. Terima kasih. Asal cakap pasal ada si kafe, ada kedai, ada daging kicap. Daging. Sedap nak aja tengok Muhammad. Biasanya jamu hari raya ni kita akan berborak pasal nak kahwin bila. Awak bila? Rahsia. Biasanya makcik-makcik akan tanyakan soalan bila nak kahwin apa semua. Ada bila. Kita jawab dulu. Aku sebagai makcik-makcik yang datang beraya rumah orang. Bila awak ni bila nak kahwin, bila nak dana. Kan kata untuk makcik-makcik bawah. Makcik, aku tunggu lakimu. Orang tak baju tak muat. Nak bungkus untuk berbuka. Boleh ambil lah. Tapi aku ada pinggan. Aslam. Nak bungkus untuk berbuka boleh? Biasa makcik-makcik bawang yang datang. Ini apa? Ada sambal. Aku nak tanya soalan berseksa tau. Bila Ini apa? Ni, cik kedua. Sedapnya. Ni kat mana ni? Ada. Sedapnya makanan ni. Nah, ambil lauk berbuka. berbuka, nak tu je tahu bagi. Boleh tak saya nak berdialog kejap? Okey. Okay guys, Biasanya ni tahu bergendil tu. Ada koyak. dua je lah. Ini boleh kami sama balik kan? Saya. Ambil balik. 3. Ada dua biji. Ini kau cakap dengan apa ni? Ni tahu bergendil ni. Sambal dia. Oh, Pai, kamu ambil apa? Sini. Ini sambal dia. Bukan sambal nasi lemak. Ya. Ini apa? Amy kata sambal nasi lemak tadi. Aku kata siap ikan. tu. Ini nak. Dia lah tak pasal. Ini sambal ni. Tak pasal ingat. Ni anak makan apa ni? Kau yang sambal nasi lemak kau nak makan apa nasi? Ni apa weh? Semua hitam. Weh, dia siapa hitam? Bukan. Dia bukan hitam. Habis tak? Baik. Apa? Tak cakap. Kau nak kamu kan? Tak ada lah. Kalau cakap kamu jangan Yang kamu. Cabi. Aku dah tak kamu dah. Aku dah soft green dah sekarang. Ini dah green. Ini macam shake green. Shade green. Ash lah. Ash green. Kita tengok makan. Saya suka-suka lah Harry. Sekarang ke? Tak pakai tu. Kau nak cuci konten, kau tengah makan pula. Ni makan kau. Ini dah siapa? Ipin. Kau tak ujung. Nasi basmati. Apa yang ambil black ni? Aduh. Yang kau nak makan apa? Ambil lah nasi bungkus. Ini nasi ni. Sama. Tu yang ni. Dia makan Ini dengan ayam ke? Macam ni nak minum ni? Macam tu. Sana lah. Ya Allah, jamu raya tu jamu raya weh. Memang jangan ayam pun. Izahab. Lagi hitam ni. Ya Allah nak makan nasi yo. Pilih apa pakai tangan? Pakai hand. Serabut lah kami ni. Apa yang pedas-pedas sangat tu? Dia puasa sini. Faiz. Oh puasa. Actually, saya pun minum air. Aku lupa lah puasa. Faiz. Ni apa dia? Ada sambal dia. Sini kau balik tiga tu. Tak apa milik. Ada shit. Lah, tolong. Nak ayam apa weh? Ni ayam rendang. Betul ke ayam rendang weh? Aku main betul je. Ni apa gede lah. Cepatlah, aku lapar ni. Gede lah. Kopi gede. Tapi dia sejuk tak sedap tau. Kati dia kata tak sedap. Saya pula tu. Ya Allah. Itu cincang Thank you, I love you. Weh, Amy tolong simpan kat aku daging tu. Tolong ah. Jangan ni. Tolong ah. Nah. Rasa dulu. Apa lah? Apa ni? Tak. Tali. Okay dah. Mana penutup? Ya, buku ni. Puan. Thank you. Puan. Tiga. Buat apa? Aku puasa, aku makan buku lagi. Allah Akbar. Ha? Sambal dia pedas ke? Sedap. Dah. Suka tak? Sikit.
Kenapa kamu yang lebih-lebih ni? Dah. Kenapa dia berdua ni? Jangan nak tambah lagi. Mana boleh tu? Weh, aku dah lupa dah pengganti baru yang pakai dikecam. Ni. Pula weh. Terima kasih ni. Weh, ni simpan aku ah. Tolong ah. Aku nak pergi shoot dia ni. Sedap weh. Yo weh, ini kalau nak jumpa ni tak kenduri ya ni. Kenduri hang lah, apa sikit. Kurang tengok kenduri aku masak benda ni. Ya Allah. Ni. Yo. Orang utara makan ni. Bentang aku. Ha. Kau kata? Ni aku dah ni. Rasa apa macam mana? Pedas-pedas. Bila jamak raya ni. Thank you ni. Sama. Ini Alamak. rasa kicap. Dah aku masih hitam. Macam lebih kurang lagi kicap tu. Alah. Terima kasih. Sama. Berkati Allah biasa. Nak air tak? Terus ini nak tengok Irfan buat macam ni. Ha? Terus ini nak tengok Irfan buat macam ni. Irfan kan culinary. Aku nanti kata. Janji. Aku janji. Betul ni pakai baju macam ni. Hari raya weh, hari raya. Hari Jumaat. Boleh buat jamak raya. Alah kat bakat rumah hang, jemput ah. Bukan sebab aku tak waktu lagi. Okey. Weh, Kau tak puas ke benda hitam? dia kata shoot sekarang. Aku dah balik ni, tak apa shoot sekarang. Aku dah set tak dah siap dah ni pergi makan. Bismillah. Weh, simpan dah. Ini sedap weh. Dah nak asal belum? Tak makan McDonald. Ini sedap lagi ni. Ini tu McDonald. Aku tak makan sayur. Kita makan Alah, tak makan sayur. Weh, simpan tau, simpan. Weh, sayur ni baik untuk kesihatan tau. Tak sedia dengan buah, nak makan. Okey. Weh, Nisa tak shoot lagi ke? Dah suruh. Azrul. Kau kata piar dulu baru Nisa. Nas. Kosong Nisa. Apa ni lah? Dia kata aku dulu tadi. Nazrul. Lawan gaduh. Apa main makan? Makan. Aku dah makan dah. Tu lah, Bobi dah bungkus dah. Dua-dua je lah, dua-dua terus. Piar sila makan dulu. Kita nak makan lah, kita puasa. Kau puasa. Kau tak puasa kau makan. Aku terminum, tak apa.